Okay, Assalamualaikum guys. Aku baru lepas tengok filem ni, Ghost in the Cell. Bukan Ghost in the Shell. Aku selalu nak sebut Ghost in the Shell. Dia Ghost in the Cell. Ni filem terbaru daripada Joko Anwar. Pengarah yang memang nama dia sangat besar lah dekat dunia perfilman Indonesia. Buat filem pengabdi setan lah. Dia macam lah. So, filem ni akan tayang 30 April 2026. Dia mengisahkan, dia sebenarnya filem komedi horror tau. Pasal satu penjara ni tiba-tiba dilanda masalah sebab ada orang yang mati, satu-satu mati dengan kejam tu. Dia mati dengan cara yang kejam. Ada yang pecah, koyak sana, koyak sini, kena gantung pula. Memang gila man cerita ni, memang ganas. Dan dia diselangi dengan part-part komedi lah. Dan komedi ni dia mengingat aku dengan cerita Stephen Chow. Ada part-part tu vibe dia macam Stephen Chow. Aku tak cakap dia directly copy Stephen Chow lah, tapi ada vibe macam Stephen Chow. Part-part lawak, part-part lucu dia tu. So filem ni menarik untuk itu. Ada part yang aku gelak, ada banyak part yang aku gelak, especially dengan telatah pelakon-pelakon yang nampak macam serius tapi buat benda-benda bodoh lah. Lepas tu ada banyak part yang very gore, ngeri, berdarah sana sini, koyak sana koyak sini, cocok sana cocok sini. So filem ni untuk 18 tahun ke atas sahaja. Okay, tengok filem Ghost in the Cell 30 April 2026. So macam biasa rating aku untuk filem ni, korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang, adakah korang akan pergi tonton filem terbaru daripada Joko Anwar ni, Ghost in the Cell ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.